Macam mana Ustazah kata Koko ni nak merawat kita punya saraf lah, apalah. Ya tak pernah dengar. Betul tak? Ramai tak pernah dengar. Pernah dengar tak? Koko ni sebenarnya merawat. Orang kata cerita kecantikan je. Tapi ramai orang tak tahu. Sebenarnya dia adalah subhanallah, ya, memang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, sebab kita ni semua dah terlibat, ya, dengan saraf-saraf kita yang bermasalah dan sebagainya. Jadi ni saya nak tunjukkan. Okay, malam ni saya nak tunjuk supaya you all dapat ilmu yang manfaat lah malam ni. Kita nak sambung, kita nak belajar. Okay, saja abaikan, saya ketepikan. Jadi saja nak tunjuk ialah Tuan Tada Al-Warid Fikri, ya. Dan permulaan saja gunakan sabun Ahmad Probiotik. Saja pakai yang baru, yang Ustazah punya sabun Ahmad Probiotik yang baru. Ya, saja cuba yang baru, tapi you all boleh juga cuba yang